maka man, siapa ibtagha, mencari wara'a, di wara' apa dia? Di sebalik itu ataupun di belakang itu, mencari apa ni? Melepaskan nafsu selain pada isteri ataupun hamba, fa'ulaika, maka mereka itu humul adun, orang yang melampau. Jadi kalau dia tak jaga nafsu, dia berzina contohnya, satu, malumin, dia orang tercela. Yang kedua, dia dapat yang kedua, iaitu orang yang melampau. Allah yang labelkan mereka. Yang ketiga, dua. Satu, dia malumin, melampau. Yang kedua, dia adalah orang yang, apa tadi? Tiga semua. Kalau dia lepaskan nafsu bukan pada isteri, satu, malumi, dia tercelah. Yang kedua, adun, melampau. Yang ketiga, dia bukan orang yang muflihun. Tak termasuk pada aflahal mu'minun. Tiga.